Seterusnya, cabaran paling besar. Ini cabaran paling besar, iaitu menyiasat orang yang ada kuasa. Nak tahu anda ni adil ke tak? Senang je. Rakyat nak tahu anda ni adil ke tak? Senang je. Kalau melibatkan musuh politik atau pengkritik kerajaan, tak payah tunggu hari esok. Tengah berak pun sanggup tangguh untuk tangkap orang tu. Semua laporan tiba-tiba siap, entah bila masa kerana anda type. Semua kamera siap, semua saksi pun muncul tiba-tiba macam episod drama. Tapi kalau kena orang atasan, menteri, presiden, kan, tiba-tiba kaki anda hilang, tumbuh cengkerang di belakang, dan anda akhirnya menjadi siput babi. Lembab. Anda tunggu apa? Semua negara sama kan? Saya tak mention negara mana-mana Ya, sama. tapi sama semua kan? Ya. Jangan gelak. Anda tunggu apa? Oh, mungkin soalan saya salah. Anda takut apa? Takut hilang jawatan? Ya sih. Oh, anda kerja kerana jawatan lah ni? Kata geng rakyat. Enggak juga. Okey, ni ramai tunggu. Macam mana nak siasat orang yang melantik anda? Memang belum pernah jadi, tapi in case lah, mana tahulah kan. Lagipun ini adalah cabaran paling besar dalam agensi anda kalau ianya benar-benar terjadi. Okey, pertama, buang rasa takut walaupun itu adalah orang yang melantik anda. Kan, macam mana nak buang rasa takut tu ikut cara masing-masing lah. Kedua, ingat siapa majikan sebenar. Majikan anda bukan bos di pejabat anda. Majikan anda ialah rakyat. Ingat, rakyat. Mereka yang bayar gaji anda. Anda bekerja untuk rakyat, bukan untuk bos anda tu. Dia pun bekerja sama macam anda untuk rakyat juga. Tak payah takut dengan dia. Sama-sama kerja, sama-sama cari makan dengan cara halal. Itu pun kalau halal semualah. Ketiga, strict ikut SOP. Jangan skip, jangan terpengaruh. Keempat, elakkan kecil hati. Kalau betul laporan itu sahih, siasat. Jangan kau fikir, nanti dia marah aku pula, aku siasat dia ni, bos aku ni, kan? Kalau anda fikir macam tu, baik anda berhenti jual ayam gunting, lagi baik lah, kan?